Satu kejayaan sebenar dalam hubungan antara Amerika Syarikat dan Ukraine. Kementerian Perang Amerika Syarikat telah segera memohon kebenaran untuk menguji drone Ukraine dan sistem peperangan elektronik. Pada masa hadapan, Washington sedang mempertimbangkan kemungkinan untuk membeli peralatan tersebut untuk tenteranya sendiri selepas menjalankan ujian mereka sendiri. Sebenarnya ini bermakna selepas kedegilan Donald Trump, Pentagon akhirnya memutuskan untuk membeli drone dan sistem anti-drone itu daripada Ukraine. Ini adalah kesinambungan kepada perjanjian besar mengenai drone atau seperti yang mereka panggil drone deal. Beberapa hari yang lalu, diketahui bahawa kerajaan Amerika Syarikat dan Ukraine telah menyediakan satu dokumen yang menggariskan syarat-syarat perjanjian pertahanan baharu antara kedua-dua negara dalam bidang drone. Projek ini telah dipersetujui oleh Jabatan Negara Amerika Syarikat dan Duta Ukraine ke Amerika Syarikat. Ini merupakan langkah pertama ke arah perjanjian pertahanan yang akan membolehkan ekspor teknologi ketenteraan ke Amerika Syarikat dan pengeluaran drone melalui usaha sama dengan syarikat-syarikat Amerika. Dan inilah pengesahan pertama projek ini. Dan rakan-rakan, ada perkara yang perlu kita bincangkan di sini. Nama saya Alexei Peci. Mari kita bincangkan topik ini bersama-sama. Tetapi sebelum kita mulakan, saya minta anda untuk melanggan saluran YouTube ini. Sila tekan butang suka pada video ini dan tinggalkan sebarang komen anda. Dan rakan-rakan, langganlah saluran Telegram saya, Peci News. Pautan ada di dalam keterangan video ini. Dan juga, di bahagian keterangan video ini terdapat pautan ke saluran YouTube saya yang sepenuhnya dalam bahasa Ukraine. Jadi, jika anda ingin menonton episod khas saya dalam bahasa Ukraine, pastikan anda pergi dan langgan saluran tersebut. Dan sokonglah saluran YouTube yang benar-benar baru dan sepenuhnya dalam bahasa Ukraine itu. Jadi ini adalah berita yang anda tidak boleh lepaskan dan tidak boleh diabaikan. Tapi saya akan mulakan dari jauh sedikit supaya konteksnya lebih jelas. Jadi, pada 13 Mac, ketika perang antara Amerika Syarikat dan Iran sedang memuncak, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menyatakan bahawa Amerika Syarikat tidak memerlukan bantuan Ukraine untuk menembak jatuh drone Iran di Timur Tengah. Dan secara umumnya, apa yang orang Ukraine boleh faham tentang drone-drone ini? Ketika itu, Donald Trump mengakui bahawa Rusia mungkin membantu Iran dalam peperangan. Namun, beliau menegaskan bahawa Amerika Syarikat juga membantu Ukraine. Dalam perang Rusia-Ukraine, mereka menerima wang sebagai balasan atas sokongan mereka. Dan dalam konteks ini, pada 13 Mac, hos Fox News bertanya sama ada Ukraine membantu Amerika Syarikat dalam mempertahankan diri daripada drone Iran di Timur Tengah. Sebagai jawapan, Trump berkata tidak dan beliau menambah lagi, petikan. Kita tidak memerlukan bantuan untuk mempertahankan diri daripada drone. Kita tahu lebih banyak tentang drone berbanding sesiapa pun. Sebenarnya, kita mempunyai drone terbaik di dunia. Nah, selepas 2 bulan, Pentagon hari ini secara bersahaja mengakui bahawa mereka sebenarnya memerlukan drone Ukraine. Hari ini diketahui bahawa Kementerian Perang Amerika Syarikat telah memohon kebenaran untuk menguji drone tanpa pemandu Ukraine dan sistem peperangan elektronik. Pada masa hadapan, Washington sedang mempertimbangkan kemungkinan untuk membeli peralatan tersebut bagi tenteranya sendiri. Dan pada masa ini, Pentagon meminta Donald Trump untuk menandatangani dokumen mengenai kerjasama sedemikian. Ini kerana tentera Amerika Syarikat mengakui bahawa mereka memerlukan bantuan dari Ukraine. Intinya ialah, semasa rundingan, Ukraine menekankan bahawa senjatanya telah melalui ujian pertempuran berskala besar. Tetapi Amerika Syarikat mahu menilai produk tersebut sendiri dengan melibatkan angkatan tentera mereka sendiri. Ini dipanggil percaya, tapi tetap perlu sahkan. Seperti yang dinyatakan oleh sumber Bloomberg di Rumah Putih, pihak Amerika mungkin berminat untuk mendapatkan akses kepada teknologi kritikal dan hak untuk menghasilkan semula teknologi tersebut. Maksudnya, orang Amerika ingin secara menyalin drone Ukraine dan sistem peperangan Ukraine. Seperti yang ditulis oleh Bloomberg, petikan. Minat yang semakin meningkat dari Pentagon dijelaskan oleh pengalaman tempur yang telah dikumpul oleh Ukraine selama 4 tahun menentang pencerobohan Rusia. Gabungan teknologi baharu dan taktik telah membolehkan pasukan Ukraine melancarkan serangan jauh ke dalam wilayah Rusia, menahan tentera Rusia yang lebih ramai dan menyebabkan kerosakan kepada kemudahan minyak yang membiayai mesin perang Kremlin. Tetapi itu belum semuanya. Awal bulan ini, Washington telah menghantar draft surat kepada Kiev dengan permintaan untuk menjalankan ujian produk ketenteraan Ukraine dan jika berjaya, kontrak akan menyusul. Maksudnya, mereka berkata, berikan kami satu kumpulan, kami akan uji sedikit. Jika semuanya baik, kami akan beli. Surat itu tidak mengandungi butiran mengenai skala perjanjian
dan bukan satu urus niaga secara langsung. Tetapi ini adalah langkah pertama ke arah kerjasama seperti itu dan pengiktirafan pertama bahawa Amerika Syarikat berminat dengan produk Ukraine. Duta Besar Ukraine di Amerika Syarikat, Olha Stefanishina, menyatakan bahawa hasil daripada kerjasama dengan Jabatan Negara dan Pentagon, satu draft dokumen rangka kerja memang telah dibangunkan yang kini sedang dipertimbangkan oleh kedua-dua pihak. Dan di sini saya ingin mengingatkan, pada awal minggu lepas, memang telah diketahui bahawa Jabatan Negara Amerika Syarikat dan Kementerian Luar Negeri Ukraine telah membangunkan dokumen rangka kerja tersebut yang sepatutnya akan dimuktamadkan pada masa hadapan. Perjanjian pertahanan yang akan membolehkan ekspor teknologi ketenteraan ke Amerika Syarikat dan pengeluaran drone dalam usaha sama dengan pihak Amerika. Dan di sini, saya hanya ingin menyatakan betapa perlahan keputusan dibuat oleh Donald Trump secara keseluruhan. Pegawai Ukraine pertama kali mencadangkan idea kerjasama dalam bidang drone kepada Rumah Putih pada Ogos 2025 selepas Presiden Donald Trump secara peribadi memuji operasi jaring laba-laba. Ingat tak masa drone Ukraine membakar lapangan terbang Rusia jauh di belakang garisan musuh di Rusia? Selain drone, syarikat-syarikat Ukraine juga membangunkan kaedah dan peralatan inovatif untuk peperangan elektronik. Teknologi yang pertama kali dibangunkan oleh syarikat Sign Engineering yang baru-baru ini menerima pelaburan berjuta-juta daripada dana pelaburan pemulihan AS dan Ukraine, membolehkan pada dasarnya drone terbang tanpa panduan GPS untuk mengelakkan gangguan isyarat. Dan teknologi ini, Pentagon juga mahu dapatkannya. Dan, saya ada satu episod khas di saluran YouTube ini tentang pembangunan roket Ukraine yang baharu. Pastikan anda pergi dan tonton. Jadi di sana, teknologi ini, maksudnya panduan sepenuhnya tanpa GPS sudah pun digunakan. Tetapi seluruh masalahnya adalah pada sikap skeptikal Donald Trump sendiri. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky berkata bahawa Kabinet Menteri Ukraine akan melonggarkan sekatan ke atas ekspor produk ketenteraan hanya selepas Kiev yakin dengan perlindungan harta intelek milik Ukraine dan juga bahawa mereka masih mampu membekalkan jumlah peralatan yang mencukupi untuk pertahanan Ukraine dalam keadaan penentangan dari Rusia. Tetapi penilaian tinggi terhadap teknologi Ukraine telah diberikan oleh Menteri Tentera Amerika Syarikat Dan Driscoll pada hari sebelumnya. Dan ketika berucap bulan ini di hadapan Jawatankuasa Angkatan Tentera Senat Kongres Amerika Syarikat, beliau menyifatkan sistem operasi untuk rangkaian drone Ukraine sebagai sesuatu yang benar-benar luar biasa. Petikan, ia mengintegrasikan sepenuhnya setiap drone, setiap sensor dan setiap platform senjata ke dalam satu rangkaian tunggal. Rangkaian kita tidak melakukan perkara seperti itu. Panglima tentera itu begitu kagum pada masa itu. Namun di sini, sudah tentu, kita harus berhati-hati. Wakil Industri Pertahanan menjelaskan bahawa draft dokumen itu tidak seperti perjanjian pemindahan teknologi tradisional. Tidak. Ia distrukturkan supaya membolehkan tentera Amerika menguji dan menilai sistem Ukraine untuk membentuk keperluan masa depan mereka sendiri. Menurutnya, Amerika Syarikat mungkin berhasrat untuk mendapatkan akses kepada teknologi unik Ukraine, seperti sistem panduan kendiri menggunakan kecerdasan buatan, navigasi tanpa GPS, saluran penghantaran data tahan gangguan, serta taktik penggunaannya yang telah terbukti dalam pertempuran. Selain itu, Pentagon juga boleh menggunakan sistem Ukraine sebagai asas untuk perbandingan dengan sistem Amerika. Tetapi sekarang perkara utama. Maaf, tidak semudah itu untuk menyerahkan teknologi, walaupun kepada sekutu. Di sini saya akan berhenti seketika. Sila tulis pendapat dan kesimpulan anda di ruangan komen di bawah episod ini. Langgan saluran ini, tekan loceng dan jangan lupa untuk tekan butang suka. Jika anda ingin menyokong kerja saluran YouTube ini, anda boleh berbuat demikian secara keuangan melalui sebarang derma menggunakan pautan dan maklumat yang terdapat dalam keterangan video ini atau melalui kod QR di skrin anda. Dan saya ingin mengingatkan, langganlah saluran YouTube saya dalam bahasa Ukraine. Pautannya juga ada dalam keterangan video ini. Itu sahaja untuk kali ini. Jaga diri anda. Selamat tinggal semua.